hampa semua yang mana teringin nak makan belangkat fresh boleh jumpa kat Medan di Ombak Damai Teluk Kumbak. Ni belangkai raja. Belangkai raja telur dia besar-besar dan dia punya ada isi lah banyak sikit. Kalau belangkai padi telur dia kecil-kecil, isi dia pun kurang. Yang the best seller kita belangkai raja. Betul telur dia. Hijau-hijau ni. Ni telur dia. Daripada sini pun nampak dah telur dia. Nampak kecil. Yang tak boleh makan tu daripada sini sampai sini kita dah buang. Biasa kita ada set nasi sup daging, set nasi sup ayam, set nasi sup urat keting, set nasi sup tulang. Customer selalu minta sini set nasi sup tulang ataupun set nasi sup urat keting. Itu kita punya signature lah yang ada kat sini. Selain daripada belangkai, kita ada kerang bakar, lokcing, rojak bol, nasi ayam penyet, nasi padang dan nasi sambal ayam berapi. InsyaAllah semua sedap-sedap. Kalau hak goreng kita ada ayam goreng kunyit, daging goreng kunyit, udang goreng kunyit, sotong goreng kunyit. Kalau hak green soup, mi kotel soto tu macam biasalah. Kita sini kira mesra pelanggan lah. Kalau kita boleh top up sup balik, kita boleh top up sambal, kita boleh top up ulang. Aku sungguh masih sayang padamu. Jangan sampai kau meninggalkan aku. Begitu sangat berharga. Kat sini kita ada Ombak Damai, hak atas, hak bawah dia kira sama saja. Kita boleh duduk dekat atas dan kita boleh duduk kat bawah dan kita boleh duduk kat tepi ni yang menghadap ke laut. Senin sampai Jumaat start daripada pukul 2 petang sampai pukul 7.30. Sabtu, Ahad atau public holiday start pada pukul 12 sampai pukul 8.